Nak cerita apa kita hari ni? Cerita pasal merujuk pada sempena hari kemerdekaan lah. Ni saya bukan malami sendiri, cerita daripada mulut ke mulut. Tapi cerita ni betul kan? Cerita ni tak bagi salam no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ni kalau kata betul-betul lah orang cerita ni, kalau tak betul pun tak betul lah. Tapi dikabarkan cerita ni benar lah. Cerita kisah dia ni berlaku sekitar tahun 70-an lah. Sekitar tu lah 70-an, 80-an tu mungkin baru sikit kan. Sekitar tahun 70-an lah. Kisah nak cerita pasal aksi ganas ni. Cerita ganas punya Kemenih ni. Sekitar tahun tu. Benda ni berlaku dekat saja di kawasan Baling juga masa tu, ketika tu. Di Kampung Sungai Limau. Berlaku. Kisah ni berlaku di Kampung Sungai Limau. Kalau sekarang ni Kampung Sungai Limau tu, kalau nak senang nak cerita berlaku tu, saya rasa lah dekat highway tak salah highway yang baru nak ke daripada Kupang, daripada Batu 42 tu, Bilion, orang pergi Bilion kan, nak ke Baling lah, nak ke Baling ke Durian Burung tu. Sebelah tu kan ada bukit-bukit kan, dia macam banjaran lah. Banjaran ni sebenarnya dia banjaran dia sambung sampai ke Thailand ke Kuala Hulu, naik ke atas tu banjaran ni kan. Tempat Kemenih duk lalu lalang lah dulu masa tahun tu kan. Nak cerita kisah Kemenih bunuh orang kampung. Orang kampung ni dua lelaki bini ketika tu, seperti yang diceritakan lah. Dua lelaki bini, mereka ni tak salah saya, mereka cerita duk menanam lah. Menanam apa wallahualam lah kan, sayur-sayur lah tu kan. Kemudian jiran mereka ni Cina ni, mereka pun bercucuk tanam juga Cina kan, tanam sayur juga mereka pun. Dalam satu hari tu, mereka dua lelaki bini terdengar bunyi macam orang ketuk-tetuang, bukan tetuang, apa nama ni, rim kereta yang dia lama, dia besi tu kan. Dengar ketukan lah. Mereka ketuk-ketuk tu, tak apalah, mereka pun tunggu lah tengok. Mereka pun duduk lah di situ. Tiba-tibanya keluar segerombolan Kemenih. Mereka ni keluar pergi ke orang panggil rumah kongsi Cina tu lah. Rupanya Kemenih ni minta makanan. Mungkin rakan sebahat mereka aku Kemenih yang pandai Cina ni kan, ataupun dipaksa kan, macam Serapian kata tadi kan, dipaksa untuk bagi makanan. Tidak, kami serang hamba kan, mereka pula. Ataupun tali barut, dua tiga cerita gitu lah. Tiba-tiba Kemenih nampak mereka dua lelaki bini ni, mereka ni ditahan lah, ditangkap. Mereka pun ni bila nak tak mau takut rahsia mereka terbongkar, mereka pun tangkap mereka ni, seksa lah, nak bunuh lah kan, nak bunuh mereka ni. Ikut cerita kata orang kampung kata mati dibunuh oleh mereka ni, mereka bubuh masuk dalam telaga dekat tu, buang dalam telaga. Kalau tak salah saya lah, buang dalam telaga dua lelaki bini ni. Tapi orang kampung dengan polis, main askar main masa terkejut, tengok sekitar telaga tu cerah macam orang misi rumput lah ni. Maksudnya ada pergelutan lah dengan dua lelaki bini ni. Nak cerita kata hebat jugalah orang kita tu masa ketika tu lawan kan. Mungkin lawan macam mana kita tak tahu lah. Tapi lepas ni mati lah, dihumban masuk dalam telaga tu. Telaga tu pun ayatnya masih diguna, tapi lepas Cik Menih ni jahat zalim, buang dalam telaga tu lah cerita dia. Cerita ni kalau nak tahu penjelasan yang lebih lanjut ataupun ada orang lebih tahu lagi kisah dia tu kan, siapa dia yang dulu, siapa dia mereka tu, tak salah ya dulu roh yang kita bisa cerita nama sekian-sekian, tapi saya tak ingat. Boleh tanya orang situ lah, orang Sungai Limau tu, orang veteran sikit, mungkin dia tahu kan kisah tu, mungkin tahu lah orang situ. Kalau tanya orang muda macam kita, mungkin tak apa tahu lah kot. Tanya orang tua-tua. Dua orang tu dua orang tu tak gamah lagi kot, mungkin sekitar tu lah 40-an 50-an gitu lah ketika tu. Kalau orang gamah tak larang nak buat benda tak larang nak menyangkut ya. Tak mati, ditembak. Sebelum ditembak tu mereka pun mungkin berlawan jugalah, tengok keadaan tempat yang askar dengan polis jumpa tu. Itu lah di Kampung Sungai Limau. Diceritakan seperti yang diceritakan lah. Saya rasa cerita ni tak ada kot dalam buku, tak ada kot. Tak pernah dengar lagi ya. Ni dengar pun di mulut-mulut lah ni. Orang tua-tua dulu-dulu kampung yang cerita ni pasal kes Kemenih ni. Banyak sebenarnya kes Kemenih ni tak diceritakan kan. Larang nak tulis buku, jenuh buat kitab. Aduh, kalau kita jenuh nak cerita pasal sejarah tu, dia baca cerita ambil penting-penting kan. Banyak cerita banyak Kemenih ni. Sahabat-sahabat kita pun ada cerita kan.